Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong, selamat pagi, salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi di channel aku, Piang Fishing Channel. Okey, macam biasalah, bersambung tengok jaring dengan aku isi umpan tajuk semalam. Malam balik ada seko je dapat tajuk. Seko lagi, korang tengoklah video tu kan. Tak apalah, air pun dah surut dah kan. 2 kaki dah surut, timba dah kayu tu. Aku rasa aku nak pergi tengok sampai ke atas dulu sebab aku pasang tajuk malam. Kalau lewat-lewat takut ikan tu terlepas. Tapi memang terlepas lah kalau kena awal malam, kalau kena siang. Tengoklah geng. Semoga ada rezeki jaring dengan tajuk. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Selamat berpuasa. Jom kita pergi tengok. Jom pergi tengok geng. Aku hari ni aku tak isi umpan tajuk lah sebab air pun dah surut. Lepas tu nak balik hantar anak klinik pula, tak sihat, anak demam. Jadi tak boleh lama lah. Jom lah kita tengok tajuk. Malam aku ada isi 50 mata. Balik 2 kena, 1 dapat, 1 terlepas. Kita tengoklah mana yang ada. Ada rezeki lagi ada. Kalau tak diganggu. Jaring kan patah balik lah, baru kita tengok jaring. Takut kena tajuk kan. Tajuk pun lama dah kalau kena pun. Goyang lagi. Alhamdulillah. Tu. Tu dah ungok ke atas pula. 12 sini memang ada kan. Minggu 2 ni memang ada main kat sini banyak. Lama dah menunggu aku ni. Basah juga. Alhamdulillah. Ada rezeki. Ada rezeki yang menunggu. Okey, jom tengok tajuk seterusnya. Lepas tu malah tengok jaring dulu, nak tengok tajuk. Jom geng, yang ni masih kena lagi. Banyak terik dah, minggu lepas dengan minggu ni kena. Minggu ni kena lagi lah. Allah. Kasar ni geng. Kasar ni. Sampai pulak. Alhamdulillah. Jorangnya kecil. Alhamdulillah. Dekat kuat. Hasil kedua. Jom. Okay geng, tak semua tajuk isi umpan malam. Yang ni isi atas sana, isi tak ada. Bukan semua isi malam, pilih-pilih je. Jadi nasib lah. Kena tu ada rezeki. Ni bawah ni tak kena. Ada pun tak ada. Okay geng, tajuk ni tali dah tegang lah. Sangkut pokok ke ada ikan lagi tak tahu lah. Macam tak ada dah. Tali je tegang. Tak ada dah geng, lepas dah. Ni baung ni. Kalau bawa belik macam ni, lepas lambat. Mungkin kena awal. Tak ada rezeki. Dia kena awal ni. Baung kalau jenis belik-belik macam tu baung. Kalau umpan dia tak belik banyak kali. Umpan dia belik sekali 2 kali je. Ni tak ada. Biasa lagi tengok lambat. Mana ada je. Ni ada. Ni ada. Ni ada lagi geng, walaupun atas pasir. Boleh tahan juga tu. Boleh tahan juga. Tu dia. Boleh tahan juga saiz dia. Kuning. Kuning geng. Ini bau pening geng. Yang semalam daun gantang. Ni bawang kuning. Dia gigit je Mantap geng. Alhamdulillah.
Walaupun tadi terlepas, yang ni ada. Alhamdulillah. Geng, patah geng. Tajurnya patah. Patah. Patah juga akhirnya. Padu-padu makan. Semalam dah patah. Tak ada nampak batang-batang tajur timbul. Tak apalah, balik kan aku cari belah-belah bawah. Patah tu ha. Semalam sini dua je berumpai. Sini bawah ada ni ha, nampak. Lalu dia bawa ke tepi. Ada. Dia tak apa. Tak ada rezeki. Yang kedua patah. Okay geng, tadi patah. Yang ni ada geng. Yang ni lama dah tak ada bawah pokok ni. Dia main slow geng. Dia main slow ha. Jorang kecil je. Dia main slow. Dia main slow. Dia main slow ni selalu padu. Kasar. Alhamdulillah. Yang ni lama dah kena. Mungkin petang semalam dah kena. Dah teruk dah badan. Alhamdulillah. Si keempat. Dua. Satu patah. Satu berjaya meloloskan diri. Jom tengok. Itu ada isi malam tak ada. Ini jari 3 inci penuh sampah. Biarkan. Jari depan tu sengaja bawa geng. Sengaja bawa bagi perat depan. Kalau tak bergerak bot. Nampak alu pula masalah. Bot dia. Alah slow. Jari yang ini ada tak rezeki jari. Pokok ni macam goyang. Ada kan? Dia selalu ada barang ni pokok ni. Melewak langgar jari aku. Langgar jari aku. Habis. Ikan besar. Ini ada barang ni. Ini ada barang ni. Dia langgar depan bot pula. Lepaslah ikan kawan. Aduh. Besar ni. Janganlah jadi macam itu. Kasar ke. Aduh lah. Tak sia-sia buah umpan 50 mata semalam. Alhamdulillah. Ngik. Padu-padu. Alhamdulillah. Tu botol jaring tengah tu berkocok. Macam berlewak tapi berkocok lagi tu. Balikkan kita tengok. Tu terangkat malam aku bela air laju. Jalan tak tu. Kita tengok tajur tu. Tak boleh laju pun. Dia memang kena ada orang seorang depan baru laju. Slow je lah. Ni ada hari ni. Tak ada dah. 2 hari ada. Yang ni geng yang patah malam. Itu. Tak ada rezeki, kili dah raput. Silap aku juga. Kili raput. Tak ada rezeki. Jom tengok belah atas lagi kalau ada rezeki. Alhamdulillah. Ada lagi yang menunggu. Ni pun boleh tahan ni. Aku pilih-pilih je tajuh malam aku letak. Tak naik ni. Mana dia? Kecil je. Apa cantik kan? Warna dia cantik. Yang ni bawang kuning. Bawang kuning abang pening. Alhamdulillah. Ada juga saiz remaja. Okey geng, aku dah turun dah ni. Aku dah turun ke bawah dah. Ni mata tajuk last malam tak ada bawah pokok ni. Tengok jari pula. Alhamdulillah. Ada juga. Walaupun ada yang patah, ada yang cukai.
Tapi ada juga geng, alhamdulillah. Tengok jaring pula kalau ada rezeki. Jaring ni semalam kena cukai. Tak tahulah hari ni ada tak. Kampung dia ni macam silap je letak. Ada tak ikan air surut. Semalam ada air naik, tak ada ikan. Kampung ni kena alih. Ni duduk depan. Salah ada kayu tajur pula ni. Payah nak tengok jari. Tengok. Kalau ada rezeki. Kat aja depan ni. Tak ada. Kalau air terkejut naik tu. Dengan air terkejut surut ada. Tak ada ni. Mana kena cukai ujung. Tak ada kan. Tak ada. Ni atas pada satu jaring bawah ni. Dia berenjuk-enjuk tapi tak kuat. Umpan ke ikan. Ikan. Kecil sungguh. Yang ni kita lepas kan. Patutlah nampak goyang-goyang tadi. Lagi tengok masa naik tadi malas lagi. Kita lepas lah. Lepas besar nanti makan balik. Saiz kalau kena sengat melekat. Jaring kita bawah ni je. Jom tengok jaring inteligensi ni. Mati pula. Ada tak jaring ni? Kotor jaring. Tak ada kat depan. Belakang. Ada terberas. Boleh lah terberas pun terberas lah. Jangan dia ada barang. Seko ya. Alhamdulillah ada barang. Okey geng, ni jaring kat lubuk. Bawah hari ni timbul pelampung ujung ni. Pelampung ujung, pelampung tengah tak timbul apa. Tak tahulah apa cerita. Dah lah depan ni sangkut. Sangkut kuat ni. Tak boleh tengok. Tunggu air betul-betul surut baru boleh angkat. Tak maaf lah orang mancing. Sangkut. Kuat sangkut. Inilah MZ dekat ni. Main pinggang ni. Kuat. Kuat geng. Bau busuk ikan. Ada ikan busuk ni. Ada ikan yang mati lah. Kuat bau ni. Kat. Sebarang besar kan. Sayang ha. Tak boleh tengok semalam. Orang kat buah.
Semua lekat. Lekat belakang. Jaring ni teruk lekat. Belakang sana lekat. Bawah ni pun lekat. Memang tak boleh angkat lagi. Kena tunggu air surut. Sampah je lah. Tak ada hasil ke. Tengok jaring bawah. Yang bawah tadi berkocok betul. Tak ada lah. Tak payahlah saya penat. Sikit pinggang. Jom tengok jaring bawah. Okey geng, tengok jaring ni pula. Allah. Buat hanyut pula. Belakang tak ada. Tapi jaring bersih. Bersih sangat jaring. Macam-macam juga ni. Tengok depan belakang terpecah ni. Malah ada juga sampah busuk dengan nerok. Hari ni kosong. Kosong geng. Tak ada. Tengok jarilah depan bengkalai. Okey geng, aku sampai bengkalai dah. Cuci-cuci bot sikit ha. Kotor sangat. Hari ni jaring. Seekor je geng. Jaring. Seekor je. Hujurlah tajuk ada. Pasang pagi semalam. Ada rezeki. Ini kalau main malam ni, memang padu geng. Umpai je tak ada. Hari ni pun dah serut. Tengok esok kalau anak aku dah sihat, kalau air besar, aku pun berumpai lah siang. Kalau air surut, lepas tu anak tak bersihat lagi, aku tak turun lah. Aku turun tengok jaring je lah esok. Okey geng, ni je hasil. Ada baung saiz-saiz juga ha. Satu. Kamera dulu. 1 2 3 4 5 6 ekor. Nanti balik kita timbang ni. Satu mata patah, satu tajuk patah, satu lagi terlepas bergulung mata. Okey, jom kita jumpa kat rumah. Kita timbang kat rumah hasil berapa kilo. Tengok. Semat lah. Semat lah. Ini kita dalam mood. Ni lah Cik Wan sebenarnya. Janganlah jatuh buat tu. Mood apa? Mood raya dah. Mood raya. Kita pakai baju raya dah hari ni. Part 3. Tengok ke ni besar. Part 3. Main-main. Dia kata kita kumpau. Ches. Kumpau kan cakap. Tengok ke apa? Sengat. Tengok ke sengat. Besar seekor je ha. Tanpa gas dapat ha. Hilir. Apa? 2 3 4 5 Henih. Satu tu patah besar juga lah makan kat orang. Hilang terus. Patah hilang depan pokok wallpaper. Satu bergulung bawah dia. Bawah je lah. Sedap mana. Hasil hari ni boleh tahan lah. Ni kita timbang ni. Kita timbang semua. Muat tak? Buat ada ni selalu muat. Saya jumpa tidak? Tak jumpa. Mongkor dah malam tadi. Tahu sorok. Kejap sorok dah orang dulu. Pinjam. Jumper je lah. Kalau pakai wayang
Okay geng, ikan ni aku timbang-timbang. Nanti aku masuk dalam geruk lah. Tak apa, hantar kat kedai. Hari ni malas nak pergi ronda. Tu Cik Wan yang semat tu. Ni puasa ke apa ni? Puasa ke 9 tak? 10 dah? Ok, puasa ke 10. Ok, sampai sini je lah konten untuk hari ni. Kalau rajin bersambung esok. Kalau tak rajin hari ni je lah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau ada rezeki aku bubuh kat bawah tu berapa dapat hari ni. Wan tak ada lah. Nak terperas boleh lah seko. Bye bye.